kalau tanya pada saya lebih suka dengan tafsiran ini, iaitu waliul amr. Kita telah bersetuju untuk mengiktiraf, mendaulatkan sultan-sultan kita sebagai agung, dan di negeri-negeri sebagai sultan. Mereka inilah yang menjadi pemimpin. Jadi tidak ada isu untuk kita kata siapa yang melantik kafir nak menjadi pemimpin. Siapa? Sultan-sultan kita, 9 raja-raja Melayu adalah Muslim. Wakil-wakil sultan, wakil-wakil agung yang berada di negeri yang tidak ada sultan itu pun sebenarnya adalah Muslim. Jadi tidak ada isu sebenarnya di situ, melainkan hanya untuk memilih wakil yang untuk bersuara di dewan bagi pihak kita. Dan kalau kita buatlah culaan sikit, berapa banyak kerusi orang bukan Islam, berapa banyak kerusi orang Islam yang berada di parlimen, kita buat ringkasan, simple calculation. Majoritinya masih lagi orang Islam. Maksudnya majoriti, tolak parti ke tepi sekejap, majoritinya masih orang Islam. Jadi kita tidak perlu terlalu paranoid. Saya suka dengan Tuan Syed yang bila menyebut, saya dengar juga video bila kata dia bila dekat nak pilihan raya je viral balik. Itu saya sebut 5 tahun lepas. Maksudnya majoriti yang berfikiran minoriti. Itu satu benda yang menyedihkan, tetapi sama-sama kita kena fikir. Sepatutnya kita kena berusaha untuk lebih ke depan.